Okey, so Assalamualaikum. Jom kita belajar lagi algebra. Okey, dah seperti biasa. Kita kuasai dulu. Kita ulang balik asas algebra, iaitu tambah pindah jadi tolak, tolak pindah jadi tambah, darab pindah jadi bahagi, bahagi pindah jadi darab. Okey, baik. Yang ni dulu. 4 tambah y sama dengan negatif 8. Okey, baik. Jadi 4 tambah y, 4 ni ialah positif. Jadi kita nak tanya y, kena pindahkan 4. Pindahkan 4 jadi apa? Y sama dengan negatif 8. Okay, salin balik. 4 positif pindah jadi tambah, pindah jadi tolak. Tambah 4 pindah jadi tolak 4. Okay. By default, kalau tak ada simbol, maksudnya dia tambah. Okay, jadi dapatlah negatif 12. Okay, settle. Okay, lepas tu pula yang ni 4y sama dengan negatif 8. Okay, sama dengan negatif 8. Okay, jadi 4y ni darab. Okay, tak macam ni. Ni 4 tambah y. Ini tak ada tambah, jadi dia ni darab. Jadi pindahlah. Ya, pindah. Kita dapat apa dia? Negatif 8. Darab pindah jadi bahagi. Okey, positif, positif. Okey, darab bahagi, dia punya simbol tak bertukar. Okey, dapatlah negatif 2. Okey, lepas tu okey, ini pula contoh negatif 8 sama dengan y tolak 4. Okey, jadi macam biasa, kita nak tinggalkan y ni sorang-sorang. Jadi pindah negatif 4 ni ke sebelah. Dia dapatlah negatif 8. Okay, negatif 4 pindah jadi tambah 4 sama dengan y. Jadi negatif 8 tambah 4 dapatlah negatif 4. Okay. Okay, dia tak kisah y ni belah kiri ataupun belah kanan. Yang paling penting y tu sorang-sorang. Okay, unknown tu sorang-sorang. Okay, lepas tu ini pula negatif 8 sama dengan y per 4. Okay, jadi kita nak tinggalkan y sorang-sorang. Dia buat apa? Pindahlah 4 ke atas. Jadi darab bahagi pindah jadi darab. Okey, tengok sini positif, pindah pun positif juga. Okey. Sebab apa? Darab dengan bahagi dia punya simbol tak bertukar. Okey, negatif 8 darab 4 dapatlah negatif 32. 1, 2, 3, 4. Dah, negatif 32. Okey, okey. Okey, tak habis lagi. Kita buat yang ni pula. Contoh lain. Okey, ulang kaji sikit yang jenis ni. Contoh macam 8 tolak y sama dengan 10. Okey, macam mana nak buat? Okey, macam biasa, iaitu kita nak tinggalkan y ni sorang-sorang. Cuma ni ada negatif. Okey, ada negatif ni macam mana? Dia tricky sikit. Kita pindahkan 8 dulu. Negatif y. Okey, negatif ni masih ada. Sebab negatif ni lah negatif 1 tau. Dia negatif 1. Jadi sebab tu kan dia masih ada. Jadi pindah, dapatlah 10. Positif 8 pindah jadi tolak. Jadi dapatlah 10 tolak 8, 2. Okey, tapi tak habis lagi. Negatif 1 ni pindah juga. Sebab kita nak tinggalkan y tu sorang-sorang. Y tu mesti positif. Jadi 2 bahagi dengan negatif 1. Dapatlah y sama dengan negatif 2. Okey, settle. Okey, sekali lagi contohnya macam, okey, kita buat ni sikit. Contoh 8 tolak 2y sama dengan 10. Okey, yang ni nampak sikit. Jadi ini kita nampak macam tambah tolak jumpa darab bahagi. Kita pindah apa dulu? Ingat tak sebelum ni, iaitu pindah tambah tolak dahulu. Jadi ini ialah tambah, ini pula ialah darab. Jadi pindah 8 dululah. Jadi dapatlah negatif 2y sama dengan 10 tolak 8. Jadi dapatlah negatif 2y 10 tolak 8, 2. Jadi kita pindah negatif 2 ni pula. Sebab ni darab, pindah jadi bahagi. 2 bagi negatif 2. Dia dapatlah y sama dengan negatif 1. Okey, settle. Okey, jadi kita akan masuk ni sikit. Okey, hari ni kita akan masuk chapter ni. Bukan, benda yang baru sikit. Contoh. Okey, ingat lagi tak yang jenis ini? 2x per 3 tambah 1 sama dengan 5. Jadi biasa kita tahu, tambah tolak jumpa darab bahagi, kita pindah apa dulu? Macam tadi, tambah tolak dahulu. Okey, untuk kes ni, ini darab. Yang ni pula bahagi. Okey, ni tambah. Jadi kita pindah apa? Pindah tambah dululah. Jadi kita dapatlah 2x pada 3 sama dengan 5 tolak 1. Okey, sebab tambah pindah jadi tolak. 5 tolak 1, 4. 2x per 3.
Okey, betul pindah mana dulu? Pindah bawah dulu. Okey, ni ke atas. Jadi kita dapat darab. Okey, sekejap. Okey, lepas tu pindah 2 pula. Dapatlah X sama dengan 12 per 2. Sama dengan X sama dengan 6. Okey, baik. Itu okey, itu senang. Okey, macam pula kalau 2X tambah 1 per 3. Okey, macam ni. Macam pula. Yang ni dia tengok sini. Ini pecahan 1. Ini pecahan, lepas tu nombor. Ini pula pecahan terus. Okey, ingat Kalau pecahan terus, sentiasa pindah bawah dahulu. Okey. Pecahan terus macam ni, pindah bawah dahulu. Bawa ni atas, dapatlah 2X tambah 1, 5 darab 3. Jadi dapatlah 2X tambah 1, 5 darab 3, 15. Okey, jadi dapatlah. Lepas tu pindah mana pula? Okey, ni tambah tolak, jumpa darab bahagi. Pindah apa dulu? Tambah tolak dahulu. Jadi pindah ni dululah, tambah kan. Okey, jadi dapatlah 2X sama dengan 15 tolak 1 lah. Sebab sini tambah, pindah je tolak. Jadi dapatlah 2X sama dengan 14. Okey, lepas tu kita pindah 2 ni pula darab, pindah jadi bahagi. Jadi dapatlah X sama dengan 7. Okey, settle. Okey, baik. Sekali lagi. Okay, sekali lagi contoh. Contoh apa lagi 3X tolak 1 per dengan 2 sama dengan 5. Okey, macam biasa. Okey, ini kan pecahan hujung ke hujung, lepas tu ada nombor. Jadi pecahan. Jadi pindah bawah dahulu. Okey, dapatlah 3X tolak 1 sama dengan 5 darab dengan 2. Jadi dapatlah 3X tolak 1, 5 darab 2, 10. Lepas tu kita pindah apa? Kita pindah yang ini. Okay, kita pindah ni, pindah jadi apa? Pindah ya. Okey, cikgu tukar sikit, kita tukar sikit tak apa, teruskan je. Okey, dapatlah 3X sama dengan 10. Okey, tolak 1 pindah jadi apa? Tambah 1. Jadi dapatlah 11. Okey, betul, kita pindah 3 pula. Dapatlah X sama dengan 11 per dengan 3. Okey, macam ni je lah. Okey, baik. Okey, sekali lagi. Okey, sekali lagi macam mana pula kalau kita buat 3X tambah 1 per dengan 2 sama dengan 7. Ya, okey, 7. Ya, kalau 6, 12. Okey, buat je lah. Okey, sama 7. Okey, lepas tu buat apa? Macam biasa, pindah bawah dahulu. Dapatlah 3X tambah 1 sama dengan 7 darab dengan 2. Okey, jadi 7 darab 2 dapat 14. Okey, betul, salin balik yang lain. Okey, betul, pindah mana pula? Pindah 1 sebab dia tambah kan. Okey, pindah tambah dahulu. Jadi 14 tolaklah 1. Jadi dapatlah 13. Jadi dapatlah ni. Okey, betul, pindah 3 pula, dapatlah X sama dengan 13 per 3. Okey, inilah dia. Sebab ini pecahan termudah lah. Kalau tak pasti boleh tekan 13 per 3. Dapat tak kecil lagi? Tak dapat kan? Inilah pecahan termudah dia. Okey. Okey, baik. Okey, rasa setakat itu dulu untuk video kali ini. Kita jumpa lagi video kata. InsyaAllah. Assalamualaikum. Nak kelas boleh PM.